Assalamualaikum semua. Baru-baru ni seorang pelajar UPSI meninggal dunia. Tapi yang luar biasa, jenazah dia berbau wangi, wajahnya tenang bercahaya. Bila disemak, rupanya arwah merupakan seorang yang menghafaz Quran dan kerap berdamping dengan Quran. Nabi SAW pernah bersabda, ahli Quran itu keluarga Allah dan orang istimewanya. Hadis sahih Ibnu Majah. Allahu Akbar. Allah pelihara tubuhnya, jenazahnya, bahkan muliakan dia di sisinya. Kawan-kawan, kita mungkin belum lagi menghafaz ke semua ayat Quran, tapi kita masih lagi boleh berusaha untuk menjadi sahabat kepada Al-Quran. Jom kita baca satu ayat sehari pun cukup, asalkan kita istiqamah atau berterusan. Mulakan hari ini, Quran akan jaga kita sampai akhirat nanti. Ya Allah, jadikanlah aku di kalangan ahli keluargamu, iaitu ahli Al-Quran sebagaimana yang dimaksudkan dalam hadis Nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin.